Okay, kereta ni asal dia daripada family legacy. Dia beli untuk pergi bawa daily, pergi kerja, bawa balik kerja. Dan sekarang saya dah ambil alih kereta ni. Inilah saya buat sedikit. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syahid. Ni kereta saya Alfa Romeo 147 2.0 Twin Spark. Kereta ni asal dia daripada family legacy. Asal daripada ayah saya beli pada tahun 2016. Dia beli untuk pergi bawa daily, pergi kerja, bawa balik kerja. Masa tu gearbox 7 speed. Dan lepas 1-2 tahun dia pakai, dia convert ke 5 speed manual. Sebab 7 speed tak tahan lasak, banyak problem. Dan asal kereta kalau beli color merah, selepas dah convert ke manual, cat color biru. Dan sekarang saya dah ambil alih kereta ni. Inilah saya buat sedikit modifikasi. Okay, untuk depan ni logo Alfa, dia punya lambang ular tu. Saya buat tampal kat depan ni. Untuk lampu kita pakai lampu, dia panggil lampu ASO, daripada Jepun lah. Saya beli dekat Jepun lah, Bit. Asal beli color merah tapi fiber. Saya hantar wrap carbon. Lepas tu saya balut PPF dan saya pasang. Lepas tu grill saya order dekat eBay, beli dekat UK. Okay, untuk skru ni saya beli dekat Shopee, logo Alfa lah. Untuk bumper ni, bumper Auto Delta, dia sangat beza dengan yang standard. Kalau yang standard material PU, lagi ringan. Yang ni fiber, dia tebal sikit, tapi dia lagi wide, lagi kemas. Daripada side tepi, saya pakai rim Advan Cruiser daripada Yokohama, tayar Advan Flava 225 45 17. Suspension saya pakai XYZ daripada Jepun. Caliper pakai Brembo 4-pot. Lepas tu side mirror daripada Ducati Corsair Mid Edition. Side skirt daripada GTA punya side skirt. Lepas tu livery, Hatchlife livery, saya punya group sendiri. Lepas tu yang pintu punya visor ni saya beli half cut, susah cari juga. Lepas tu oil cap saya pakai daripada Zender punya. Untuk belakang suspension sama juga, brand XYZ. Rim pun sama, tayar size pun sama. Itu saja. Untuk spoiler aku pakai sama dengan kit depan dengan bumper belakang brand Auto Delta. Dia nampak simple dan nice lah, aku suka design dia. Lepas tu bumper pun kita pakai Auto Delta punya. Boleh, kalau yang standard dia lagi kuncup, yang ni lagi lebar lagi, tapi dia berat sikit lah sebab dia fiber. Lepas tu lampu kita pakai lampu Sona aftermarket. Ini beli half cut juga. Lepas tu yang ni wiper delete, custom buat sendiri. Sebab kalau yang ori punya skru dia tak boleh masuk, kita custom bagi panjang sikit, boleh masuk. Untuk exhaust pakai Saklam, brand pada Jepun. Tu je lah kot. Untuk bahagian interior, dashboard saya tak ada kacuk, saya pakai yang ori. Cuma meter saya pakai Ducati Corsair punya edition, sama dengan side mirror. Untuk seat saya pakai daripada Alfa Romeo GT dengan color merah. Gear console ni saya pakai daripada Fiat Abarth, saya modified masuk. Gear knob saya beli pada half cut. Lepas tu side step saya pakai GTA punya, sama dengan side skirt. Untuk belakang saya pakai strap bar daripada ASO, sama dengan lampu depan, dia carbon lah. Allah, lupa nak buka. Untuk bahagian enjin, tak banyak sangat saya modify, tapi
Throttle body saya pakai oversize, saya buat sendiri, saya custom bracket dia. Lepas tu injector saya pakai besar punya cc besar punya. Lepas tu saya custom fuel regulator daripada Works. Hose saya pakai Semco. Lepas tu open port pakai Works juga, custom juga, buat sendiri juga. Untuk internal tak ada, masih stok. Tapi adalah plan tu nak buat, tapi mungkin lambat lagi. So tu je sedikit yang saya modify kepada kereta ni. So maintenance dia tak adalah susah mana. Nak kata pening tu ada, tapi taklah pening sangat. Okey lah, boleh lah. Biar kereta lama, biasalah dia punya wear and tear dia kan. So itu je lah sedikit perkongsian kereta saya tak banyak modify ni. Itu sajalah. So far Jap